Apa yang boleh buat dengan 10 dinar ini? Sebelum tu save dulu video ini untuk rujukan. Dengan anggaran nilai semasa sekitar 25,000, banyak pilihan yang anda boleh manfaatkan dengan item emas 10 dinar ini. 10 dinar ini bersamaan 42.5 gram ketulinan 999. Dan ianya adalah item paling besar bagi keluarga dinar. Bagi mereka yang bergaji sekitar 5,000, boleh jadikan 10 dinar ini sebagai simpanan kecemasan. Jika anda berniaga, boleh juga dijadikan sebagai simpanan keuntungan untuk rolling modal. Selain itu, jika anda target untuk menunaikan umrah dengan selesa bersama pasangan, boleh letakkan maklumat untuk kumpul 10 dinar ni. Dalam simpanan emas, meletakkan maklumat adalah keutamaan. Ini akan membezakan penyimpan emas yang berjaya dengan yang tidak berjaya. Apa saja maklumat kewangan yang anda mahu capai, sama ada kecil atau besar, tidak mustahil boleh dicapai jika disusuli dengan langkah yang betul dan berterusan. Anda boleh mula menabung emas melalui akaun emas GAP dengan bajet minimum 100 saja. Anda boleh mulakan simpanan emas hari ini. Tengok video 5 langkah untuk mulakan simpanan emas. Saya akan bantu anda sebanyak ataupun isi beg biru dekat bawah. Jemput follow dan komen untuk lebih banyak ilmu kewangan dan emas.